Baiklah, kita tunggu jawapan bagi soalan anda. Dan jawapan bagi soalan anda mengenai saya telah saya leraikan di sini. Kali ini jawapan bagi pelajar yang tinggal ini. Kini kita ada 4 pelajar lelaki, 3 pelajar wanita. Dan anda sekali lagi diberikan tugasan. Dan kali ini kita akan mengetahui pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Kita sebuah keluarga yang besar. Mereka di dalam Akademi Fantasia tidak tahu apa yang berlaku di luar. Jangan jadikan mereka mangsa. Sorakkan kegembiraan anda. Sebab sebenarnya pelajar-pelajar ini cuba memberikan yang termampu boleh. Dan saya rasa kita semua boleh bersiap sedia untuk menerima dengan tabah pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Saya akan pergi ke kamera ini. Saya akan tunjukkan namanya dan anda akan saksikan di sana siapakah pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Daffy akan meninggalkan Akademi Fantasia. Daffy adalah pelajar yang akan meninggalkan kita di konsert ini. Okay. Bye Lisa. Dah. Okay. Buncit. Gemuk. Buncit. Gemuk. Okey Daffy. Mereka sentiasa bersama dengan Daffy. Kami juga sentiasa bersama dengan Daffy. Kami tahu Daffy sememangnya ingin menimba ilmu dan nampak gayanya. Dah sampai minggu ke-8 ini. Daffy boleh ucapkan sesuatu pada keluarga Daffy dahulu, Daffy. Firstly nak ucap thanks kat family sebab every week tak putus-putus datang. Kat belakang sana pun ada lagi family member Daffy. Depan sini ada Daffy kat belakang sana. Lepas tu dekat my friends, thank you very much for coming every week. Memang banyak tolong Daffy bagi semangat. To the trainers, thank you very much. You guys memang best gila. Thank you sebab thanks to you guys I've improved a lot, I think. Yeah, thank you. Kepada pengkritik Daffy. Kak Ji, Daffy dah simpan dia daripada first week lagi. I want to tell you that you're very beautiful. Daffy tahu daripada first week lagi. So, thank you very much. Abatan, thank you. Kak Uji, memang best. Lolo, thank you very much. Yep. Pengundi Daffy. Yep, to my voters, terima kasih banyak-banyak. Kalau bukan sebab you guys, Daffy tak stay sampai minggu ke-8. Daffy dah cuba buat yang terbaik, tapi mungkin rezeki sampai sini ya, tak apa. Thank you very much, okay? Okay. Abang Aznil, terima kasih banyak. Banyak tolong Daffy sepanjang Daffy ada sini. We gonna miss you, Daffy. And tentunya mereka juga akan merindui Daffy. Kita berikan tepukan untuk Daffy. Silakan Daffy. Alright. Perjalanan ini sebenarnya Daffy adalah satu perjalanan yang jauh sebenarnya. Alright. Seperti yang kita katakan,
Okay. Kita tidak akan ada masuk dan masih lagi kita mengekalkan Haji, thank pergi you. tak kembali. Abang. Alright. Alright, thank you. So much. Tak tahu. And we so much. Okay. Keep up the good work, ya. Okay, thank you. Bang. Tak apa. Bang. Alright. Terima kasih. Okay. Okay. Thank you, bang. I like this boy. Thank you, bang. See you. Why? I'm okay. Thank you. Cikgu Adnan. Okay. It's okay. I'll see you too. Alright. It's okay. Okay. Okay, thank you. Cikgu Linda. Thank you. Okay. Thanks for holding my favorite class. Cikgu Najmi. Bye. Alright. Wah. Ada ke? Okay, bye doktor. Thank you. Alright. Okay. Okay. Kak Sherry. Alright. Thank you. Okay. Alright. Mas Mas. Tak ada salah. Terima kasih Mas Mas. Okey, Oh, Daffy. Daffy, sebelum Daffy meninggalkan, kita beri peluang Daffy untuk bersama dengan 6 saja lagi rupanya. Okay, thanks. Relax lah. Diri dengan harapan dan Dah. Take care, okay? Encik. Baik punya. Bye. Okey. I'll see you again. Okay. Yeah. Alright bang. Then it's off. Yes. Alright. Okey, kita berikan tepukan untuk Daffy. Walau bagaimanapun, saya tetap ucap tahniah kepada Daffy kerana terus berada di Akademi Fantasa sampai minggu ini. Tahniah kepada Daffy. Sekali lagi tepukan untuk Daffy. Kita ucapkan sukses kepada Daffy. Okay, thank you. Bye-bye Daffy. Jaga diri. Jaga peribadi. Itu dia Daffy, mengikut jejak langkah rakannya yang terlebih awal, mengusung bagasi, Alright. meninggalkan Akademi Fantasa.